Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Amanda Balkis binti Azmi dari kelas PM3. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 bagi subjek pengajaran kemahiran bahasa dalam bahasa Melayu, iaitu mengenai rancangan pengajaran harian RPH. Saya mengajar kelas tahun 2 Harmoni dan tajuk pengajaran saya ialah tema 3 perpaduan dengan tajuk orang berbudi kita berbahasa. Tajuk ini menekankan kemahiran menulis iaitu 3.0 di bawah standard kandungan 3.2 iaitu menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Manakala standard pembelajaran yang digunakan ialah 3.2.1 iaitu membina dan menulis ayat. Objektif pembelajaran saya pada hari ini terdapat 2, iaitu pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat melengkapkan sekurang-kurangnya 3 ayat yang sesuai berdasarkan situasi gambar dengan ejaan yang betul dan menghasilkan sekurang-kurangnya 3 ayat mudah berdasarkan gambar dan struktur ayat dengan betul. Baiklah, saya akan mulakan PDP saya pada pagi ini dengan set induksi selama 5 minit. Iaitu, isi pembelajarannya ialah memaparkan animasi pendek, di mana guru memaparkan satu animasi pendek bertajuk Berbaik dengan Jiran menggunakan aplikasi YouTube. Guru meminta murid untuk meneka situasi yang berlaku dalam gambar tersebut. Guru juga bersoal jawab dengan murid, seperti, apakah yang berlaku dalam gambar ini? Benarkah kamu membantu jiran atau rakan? Beberapa murid berkongsi pengalaman membantu orang lain seperti jiran ataupun rakan. Guru pula mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pembelajaran pada hari ini. Seterusnya, bagi langkah 1 yang dijalankan selama 20 minit, isi pembelajaran bagi langkah ini ialah melengkapkan ayat berdasarkan gambar bersiri dengan menggunakan buku teks digital. Pada permulaan aktiviti, guru memperkenalkan tajuk pembelajaran yang akan dipelajari pada hari tersebut kepada murid. Seterusnya, murid diminta untuk membuka buku teks muka surat 29. Guru kemudian memaparkan gambar bersiri yang menunjukkan situasi sang kura-kura dan sang landak melalui paparan di dalam kelas. Murid diminta untuk meneliti gambar bersiri tersebut dengan teliti dan seterusnya melengkapkan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai bagi membentuk ayat berdasarkan situasi dalam gambar. Selepas itu, murid menulis jawapan mereka di aplikasi Padlet yang memaparkan kepada seluruh kelas. Akhir sekali, guru akan membimbing pelajar, murid serta membincangkan jawapan mereka bersama-sama bagi memastikan murid memahami pembinaan ayat yang betul berdasarkan situasi yang telah diberikan. Seterusnya ialah langkah 2 yang dijalankan selama 24 minit. Isi pembelajaran bagi langkah ini ialah membina ayat dan menyampaikan cerita melalui lakonan. Bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru terlebih dahulu membahagikan murid kepada 4 kumpulan kecil. Setiap kumpulan kemudian diberikan satu kisah situasi yang berbeza berkaitan dengan tema, perpaduan dan kehidupan berjiran. Seterusnya, guru meminta setiap kumpulan untuk menghasilkan sekurang-kurangnya 3 ayat berdasarkan situasi yang diberikan dengan menggunakan aplikasi Figma. Selepas itu, setiap kumpulan diminta untuk melakonkan situasi tersebut di hadapan kelas dengan menggunakan anak patung. Aktiviti lakonan ini bertujuan untuk membantu murid memahami jalan cerita serta mengaitkan ayat yang dibina dengan situasi yang diberikan. Dalam masa yang sama, murid lain akan memerhati lakonan tersebut dan mengenal pasti peristiwa yang berlaku dalam situasi yang dipersembahkan. Sepanjang aktiviti dijalankan, guru juga perlu memberi bimbingan serta pujian kepada murid yang terlibat bagi meningkatkan keyakinan dan penglibatan mereka dalam aktiviti pembelajaran. Baiklah, bagi langkah 3 selama 6 minit, guru memberikan murid pengukuhan pemahaman melalui kuis, iaitu kuisis. Yang pertama, guru memaparkan kuisis yang mengandungi 10 soalan. Murid pula perlulah melengkapkan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai berdasarkan situasi yang diberikan. Murid meneliti gambar ataupun perkataan yang dipaparkan dalam kuis dan membina ayat sendiri berdasarkan gambar ataupun perkataan ayat tersebut. Guru juga perlulah membincangkan jawapan mereka bersama murid. Baiklah, bagi bahan bantu mengajar, langkah 3 ialah saya menggunakan Quizzes
Kemahiran ihsannya ialah kemahiran berfikir, PMK ialah kemahiran bahasa, dan EMK nilai murni. Teknologi maklumat yang saya gunakan ialah penggunaan aplikasi digital, dan nilai ialah nilai saling tolong-menolong. Baiklah, akhir sekali ialah penutup selama 5 minit. Isi pembelajaran saya ialah rumusan pembelajaran di mana 2 orang murid dipilih secara rawak untuk berkongsi rumusan topik yang dipelajari hari ini menggunakan roda berputar. Guru juga menyoal murid tentang nilai murni yang diperoleh pada hari ini. Murid menyatakan nilai murni seperti tolong-menolong dan bertimbang rasa dalam kehidupan berjiran. Guru merumuskan pembelajaran hari ini dengan memberi pujian kepada murid atas penglibatan aktif mereka. Baiklah, bagi bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru iaitu ialah roda berputar. Baiklah, ini pula merupakan format umum rancangan pengajaran harian RPH saya secara keseluruhan. Yang meliputi mata pelajaran, tarikh, masa kelas, tema, tajuk, kemahiran sedia ada, standard kandungan, standard pembelajaran, objektif pembelajaran, dan juga langkah-langkah yang perlu ada dalam rancangan pembelajaran harian saya selama 1 jam. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.